Masjid Lojing Tan. Masjid Lojing Tan. Ya. Alhamdulillah, 3 malam jalan dengan lancar. Walaupun saat hujan, saat tidak, saat hujan. Tapi dia pun tak dapat. Kita dimandi oleh kabus. Kabus memang okey lah. Tempat ni memang healing lah tempat ni. Main jemput datang. Nak healing, nak sejuk, nak main kabus. Masjid Lojing Tan. Di bulan suci kita berkumpul lagi. Green Avanza membawa hati berseri. Di tengah alam teduhnya pepohonan, kita sambut Ramadan penuh keberkahan. Ramadan bersama di Avanza Camping, berkah alam kita rasakan bersama. Dengan cukup kita jaga bumi ini. Ramadan penuh cinta abadi dalam hati. Sabu bersama di bawah bintang gemintang. Suara alam menambah doa kita. Buka puasa dengan hati yang tulus. Kebersamaan ini menguatkan ikatan kita. Lapan hari bulan, hari Sabtu 2025. 8 hari bulan 3 2025, hari Sabtu. Di Cameron Highland tak ada jam. Tengok kita dah sampai kat sini pun tak jam. Kosong depan, tak ada kereta tak jam. Yang selalunya tiap-tiap minggu orang kata jam, tak jam pun. Lapang nampak. Betapa seronoknya pergi Cameron Highland sewaktu apa ni, bulan puasa. Okey, apabila kita dah bercamping di Cameron Highland, ya, tak sah orang kata. Amboi, tak sah lah pula. Ya, kalau kita tak pergi mencari strawberry, apa lagi ya, strawberry, jagung lah biasanya tu, ubi-ubi, banyak tu, jagung-jagung, ubi-ubi, tu dia patung-patung dan budak, banyak ni, banyak sini ya. Ramai ni, pelancong-pelancong pun ramai. Walaupun bulan puasa, walaupun bulan puasa penuh ni, penuh. Nampak parking kereta pun luas. Nampak bawah kereta tu jauh lagi dah nampak. Tengok sekejap. Lagi kita nak beli ubi ni, ubi. Oh, tu. Ni bukan, ni atas. Bukan. Tak ada. Ni. Tu. Oh, ni ada kereta, ada senapang ni pun dia.
Ada ini yang dipilih ni je lah. Yang lompat tu. Lompat? Lompat. Yang satu set. Oh. Okey, kita dah sampai Berincang. Pasar Ramadan Berincang. Tengok dekat kita jual apa ni. Sata ikan. Oh, sata ikan. So kita ronda-ronda kejap, tengok apa yang patut dulu. Ni masak pakai ni apa? Pasu bunga. Oh, panggang. Panggang pakai pasu bunga. Tanda kuih lah belana. Pasar Ramadan ni. Ni apa? Mangga. Jus mangga. Ni mi rebus. Ni ada mi rebus. Tengok ya. So kita cari benda berat dulu. Benda berat. Jangan cari benda ringan dulu. Benda berat dulu. Kuih minyak lah. Okay, kita dah kuih tu. Cari nasi. Nasi ke apa yang patut tu. Cari tu. Nasi tu, nasi. Cari nasi bungkus. Boleh. Dekat Berincang ni kita ada patin Pahang. Tapi kita tengok apa yang patut dulu. Itu tu penting nombor satu. Itu penting. Ni apa? Pria. Cuma nak kuah apa tadi tu? Yang itu jasing. Itu boleh tu. Boleh. Cari jus mangga. Ambil roti John. Oh, gila tu. Sate menarik. Kita rasa Cameron Highland punya ni. Ni Cameron Highland punya kan? Masakan dia Cameron Highland. Okey, kat ya. Tak apa. Kita duduk ni. Beres. Okey. Ubi tak apa tengok ni dulu. Ambil ni dulu. Beli yang ni dulu. Ni 1 kilo RM13. Ni berapa tadi? 3.20. Dia bagi set nombor telefon dia bagi. Sahabat kita ni daripada abang daripada mana tu? Nak tanya dah 2 hari. Rapping hari ni. Rapping. Tu dia ni. Lumpur. Lumpur. Ya, semalam saya bagi tahu lumpur, lupa. Rapping. Tu apa tu? Limau menangis ke? Mayonis dengan sosis. Wah, ni semua main toketron semua ni. Toketron ni. Lesen. Lesen. Kita pergi tengok orang Ipoh pula. Semalam tak ambil gambar orang Ipoh. Kan? Semalam gambar orang Ipoh tak ambil. Dah siap masak dah? Masak. Ini tukang masak ni. Berapa gaji sebulan? 50? Alamak, sebulan 50 apa ceritanya? Main drone juga. Semua main drone ni buat ni. Ini sahabat daripada Ipoh. Mana yang kita Ipoh Subang pula Cemor. Tahun sudah sekali. Saya boleh pakcik. Yo, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah tu, bagi tu. Rajin-rajin sikit. Cemor Kampung Cik Zainal. Tak Kelebang. Kelebang. Orang Kelebang ni dia. Orang Cemor. 2 kali. Tahun sudah pun sama, tahun ni sama. Camping sama. Di bulan puasa. Beres. Dah masak dah? Kentung lah budak ni masak. Chef betul tadi, chef main. Ni bos chef betul kan. Tengok. Wah, chef ni senang banyak lah masak telur. Dah masak tempura. Kita follow sikit dia pun ni dekat ramai ni. Ramai budak puasa. Meja kau pun urut kan? Kau boleh buat apa? Boleh guna meja tu.
Tu full capacity tu. Persiapan untuk berbuka ni siap dah depa ni. So sama lihat sini pun dah siap. Dah siap dah. Tak lagi azan dah berbunyi tu lagi azan dah tu. Siap sama kasih. Okey. Lagi 10 minit lebih kurang waktu buka puasa. Masjid pun dah pasang ayat suci Al-Quran dah. So ini petang kedua kita berada di Masjid Lojing Tan. So buka puasa kali kedua juga. Simple lah, hari ni pun simple. Tak banyak juga, cuma kita tadi kita ada berhobi lah. So kita ada strawberry. Oh dia ni kecil-kecil je. Yang ni dia bagi percuma ni. Kita beli tadi yang besar-besar, tapi yang ni beli cuma, kita makan percuma dulu. So kita ada jagung juga. Inilah tadi ni ada gulai ikan, adik-adik ikan kembung lah. Boleh lah tu. So inilah dia untuk buka puasa petang ni, simple ya. So selamat buka puasa. Okey, dah nak masuk waktu, sebentar lagi kita tunggu azan saja. Dah nak masuk waktu berbuka puasa. Kita pernah sembai dah. Ya, Malung dah sembai Malung. Sembai nak buka puasa. Orang sana pernah sembai dah. So insyaAllah dalam masa berapa second saja lagi. Allah Akbar. Jom kita buka puasa. Kau makan kurma dulu. Malam ni selesai saja solat sunat tarawih. Oh dia, kabus datang lagi. Di bulan suci kita berkumpul lagi. Di bulan suci kita berkumpul lagi. Kita ambil gambar sikit pukul 7 pagi. So boleh tengok awan, tak nampak gunung sana. Kabus. So tu dia Masjid Lojing, kabus. Okay, pagi-pagi inilah ya keadaan kemah di Masjid Lojing Tan. Bagi kita tengah beli apa ni. Buka puasa dengan hati yang tulus. Kebersamaan ini
membuat jadi datang kita. Rambakan bersama, rin awan takkan berkah alam, kita rasakan bersama. Jual barang apa, dek? Oh. Makan bersama. Kita tengok tapak atas. Berkabus. Dah clear dah, ha? Banyak lagi. Banyak lagi. Dia orang dah clear. Dia orang yang dah clear. Tu dia. Nak nampak lodging tu pun dah tak nampak kabus. Langsung. Okey, kita tengok daripada view atas. Ni pun pukul 9.20 lah lebih kurang. Ha? 9.40. Tu dia, masjid pun tak nampak. 10 masjid tak nampak. Bestnya. Duduk sini 3 hari 2 malam. Memang main kabus punya lah. Nak kata kabus pun kita tempat tinggi dia kata awan. Sebab dia datang kabus ni sekali dengan air. Dia bukan hujan. Bermaksud dia awan. Tu dia. Tu dah siap dah ni. Member kita pakai Go Out. Ni semua geng Go Out. Gout. Gout ni geng. Pasal bang tak nak kena lipat juga. Itulah. Kena hantar ke Afiq kan. Wah, memanglah ya. Kena hantar ke Afiq. Tak boleh buat apa je. Nak tunggu. Ingat sampai ke petang ni. Tak ada. Matahari takkan timbul dah semalam. Dah siap dia, ha? Dah siap dah? Tu dia tengok ngemas hari ni. Dah siap dah. Tengok bilik air baru. Pom kabus. Cuma kita main kabus hari ni. Dah kita turun, kita tengok bawah pula. Memang menarik ya. Memang menarik. Sabu bersama di bawah bintang gemintang. Buka mata tadi buka. Suara alam menyembah doa kita. Buka puasa dengan hati yang tulus. Kebersamaan ini membuat jadi datang kita. Rambakan bersama, rin awan takkan Sambil tu tengok kucing bergaduh. Kucing pun. Okey, dah kemas-kemas nak balik depan ni. Ni nak balik lah. Belum balik lagi. Dah siap ke mah? Tak lagi. Kosong lah atas tu. Kosong dah tu. Dah habis lah namanya. Dia tinggal pandai enjin je tu. Tinggal pandai enjin je lah. Ubah kereta tu. Memang main kabis tu kita 2 hari sini ni. Kau punya kabis. Memang dah siap Awal dah siap dah ni. Mana? Member ni hantar baru buat review. Siap pertama. Dia 2 hari banyak sangat. Kena hantar dulu. Dah siap dah ni. Kan dia banyak sangat tak boleh. Bukan. Member kau hantar. Ada lah. Yang pertama tengok yang semua dah keluar dah. Aku up dalam. Nanti kita buat ikut Kedah. Ikut lah belum? Siapa? Nak pergi ikut Kedah tapi takut dari KL tak aman.
Oh, betul ya. Tak kena kumpul 11 sini kan. Dia jual jadi 10-11 tak. 10-11. Tengoklah tempat, banyak tempat nanti boleh tengok kan. Sebelah Kedah tu 11 kemah. 10-11 kemah. Target nak pergi tu apa? August Land. August Land Kuala Kangsar. Boleh. Dia August Land apa? Dia August Land satu kot. Okey, kita pagi-pagi ni menyaksikan wrestling pagi ni. Tu dia. Adik-adik kamu jangan dekat dia cakap. Itulah Adam dengan Eden. Tengok tu. Lagi dia pun dua kaki yang ni tu tengok. Ni kami menyaksikan, tak tahu siapa menang ni. Bagi ikan kan kita bagi ayam. Kita tengok bagi ayam macam mana. Dia bergaduh tak bergaduh? Tengok. Bagi makan ke? Bang, jangan ni bang. Baik-baik bang. Dia gigit ni bang. Dia gaduh tak gaduh kan? Ayam. Dia gaduh tu dah mana anak aku. Dia tak mau juga bagi air kat dia. Duduk ke balai. Dia tak mau bagi air kat dia. Yang ni bagus ni garang Tu garang sangat. Maaf. Mak biasa memang garam. Aku tengah lama aku berkacau aku. Dia air lari dia. Sudah. Lepas ni dia ada gaduh dia ambil air geram. Jangan di bawah tu boleh stay. Okey. Ni bawa air tak? Dah masuk. Dah masuk. Okey, pergaduhan pagi ni seri ya. Tak ada yang menang. Adik siapa menang tadi, Dek? Tak ada siapa menang kan? Dia menang. Pasal apa pula dia menang? Okey, ni dia. Selamat datang ke tapak perkemahan Masjid Long Tan Lodging Highland. Okey, dah lama dah papan ni pun. Color dah bertukar warna. Tapi okey lah, masih boleh dibaca. Tak masalah. Kabus betul lah. Member kita nak siap lah. Kita nak siap lah. Belum lagi. Okey. Dah, aduh, nak masuk lah? Ini, masak lagi. Kat test tu tengah kemas lagi tu. Kemas. Masjid Long Tan terbaik. Bye. Okey. InsyaAllah jumpa lagi. Kita akan datang lagi ke Masjid Lodging Long Tan. Masih lagi dalam keadaan berkabus. Satu ke atas sebab tak nampak campsite atas. Di bulan suci kita berkumpul lagi. Pagi yang cerah, kita berkemas, siapkan segala. Rina bangsa siap mengembara, bawa kenangan penuh tawa bersama. Berkemah di hutan, di tepi pantai, dengan keluarga rakan seperjuangan. Api unggun menyala, bintang bersinar, momen indah takkan terlupa.
Green Avanza Camping.